Guys, finally we touch down in Taiwan, Taipei. Oh, wow, gila kau, wow, oh, wow, buat gila mas, uish, 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 let's go, oh my god, oi, kau tengok bayar aku dah buat segini. Oi. Dah. Sekarang kita berada di kedai halal dekat Taipei. Halal ya. Orang boleh tengok sendiri. Beef noodle. Hari masih pagi jadi kita makan ringan. Tak juga ringan. Sekarang dekat Natural History Branch. Sebab apa nak masuk sini? Sebab ada dinosaur. Okay, korang boleh beli kaunter tiket. Harga dia cuma 30 Taiwan dollar je. Kita nak Yo. Korang tengok ni Bank Taiwan. Kat sini lah dia simpan-simpan barang-barang peninggalan. Tengok ni, bilik-bilik ni. Wah, mungkin diorang dulu simpan kat sini lah. Emas ke, apa ke, jongkong ke, duit ke. Wah. Oh. Tahun gila ni. Yo. Ni dah tahun gila ni baru jumpa. Salah satu sebab aku nak ke sini sebab ni lah. Wah, gila bau besar siut. Ya Allah. Ni Dexter ni. Tahun bila ni. Aduh, Taiwan pun ada juga dinosaur rupanya. Oh, besar siut. Gila lah. Memang tinggi lah ini. Okey, ni pula tulang mammoth. Mammoth tak berapa besar rupanya Oh, gila lah. Kan? Inside lah dalam. Another museum. Kucing, yellow tiger flag. Ketam-ketam yang ada dekat sini. Berbagai saya ketam. King crab. Banyak gila jenis. Macam punya ketam. Ke-10 tertinggi di dunia. Tak berapa tinggi lah. Okey lah. Sekarang kita orang dalam Shopping Mall 101. Oi, memang mewah-mewah. Patek Philip mat jual kat sini. Oh, Chanel. Itu biasa lah. Patek Philip ni aku jarang nampak ada pula kat sini.
Harga member habis payung rosak. Tengok, tak kuat jangan tolak. Boleh cuaca hujan ni pergerakan korang tempat atas. Selamat malam. Cari makan kali ni dengan seorang pahlawan. Pahlawan ni ada kuasa angin. Enggak terus berhenti hujan. Let's go. Kita cari makan dulu lah malam ni. Kali ni kita orang makan fried chicken master kat area Cement. Sedap, panas-panas ni. Tengok member. Nak makan dalam tak boleh sebab sini kedai tutup. Kedai tutup awal gila. Pukul 7.30 dah tutup. Ada kedai dalam pukul 8, pukul 9 dah tutup. Gila lah, terkejut saya kita orang. So terpaksa lah duduk tepi-tepi sini makan. Sekarang kita orang nak merentas Shibuya. Orang kata Shibuya crossing kat sini. Oh, memang ramai orang depan tadi. Apa? SNM betul gila SNM tu. Taipei. Oh, ada QC sana. Boleh. Nanti kita tengok. Sedap ya jalan sampai hujung. Oh, lori tu. Ha? Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita orang nak ke Hualien, pergi ke Taroko National Park bersama hero kita lah. Jiran-jiran. Wah, ramai orang. Oh. Kau tengok. Oh. Review 5 star, okay. 6 star review. Oh, we give you 6 star. No problem. Kena negotiable. Okay ah? How much? Okay. 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 Okay ah? Ajar lah. 6 star. Buat orang bankrupt tadi. Okay. 6 star. Okay, kita orang dah dapat motor. Sekarang ni nak pergi Taroko National Park.
远一点哦，到全身的就好了，然后全身就好，半身再往下，再往下，再往下，不要那么高哎。好，好了，再往下了，再往下，不要太高了。Oh. Dia betul-betul boykot ni. Hey. Allahu Akbar. Apa dia? Ha? Memang magical lah sini. Nampak sangat lain. Finally, apa yang buat aku nak datang sangat ke Taiwan sebab nak pergi Chondi Beach ni. Sebab dia punya pasir ni warna hitam tau. Lagi satu batu dia bukan pasir. Dan dia berbatu. Lagi satu dengan view yang macam gitu. Masya Allah. Memang terlampau. Hush. Kejap tu kat sini. Oi, kalau kau tengok ombak dia. Tengok batu-batu dia. Cantik-cantik kot ni semua. Masya Allah. Memang kuasa Allah betul-betul. Sangat luas, tak terkata. Apa-apa pun dah boleh cipta. Kita pun cipta. Dengan ombak yang besar begini. Air masih pasang aja ni. Berlatarkan Gunung Ganang dan juga lautan yang biru. Memang gila lah. Tak sangka sampai juga kita orang ke sini. Welcome to Taiwan! Let's go! Kedai tutup. Memang penat Mat. Satu hari naik motor daripada pagi, pukul 9 pagi, sana ke sini. Menghayati dulu pemandangan apa yang ada kat sini. Sebab Taipei ke sini pun dalam 3 jam lah boleh kata. Boleh naik. Ya. Selamat pagi daripada kami. Yelah. Kau keluar ikon eh? Hari ke berapa kita? Hari ketiga, kita hari keempat. So nak cek sarapan. Cuaca ni biasa cerah. Tapi dah panas lah, serius lah. 34 dah macam tengah hari dekat Malaysia. Okay, jom sambung perjalanan. Kita nak bersih. Mie dia memang sedap gila. Sedap, mie dia buat sendiri tau. Mie dia Hari tu kenyal-kenyal makan padat. makan macam kurang. Yang makan yang mie ni apa? Aduan. Dumpling pun lembut. Ini yang gorengnya. Apa lagi? Oh, panas ya? Lemah betul lah member. Buat malu aku rekod ni. Untuk makan dekat sini kan, jadi pada aku harga dia agak mahal lah. Satu mi sop tu macam RM20 lah. So korang kena standby lebih lah duit makan. Betul. Boleh kata Kat sekali Taiwan ni makan dia mahal sikit. Sekali makan RM20. Mahal. Makanan Sekali makan Makanan halal ya. makanan halal mahal. Makanan non halal kalau nak makan biawak panggang murah.
Member dah try tadi. Apa lipan? Lipan pulut. Gila laju man. Oh. Okey, kita orang dah sampai Ruifang Station. Tapi cuaca hujan lah kat sini. Tak tahu berapa lama. Dapat motor lagi guys. Tapi helmet tak ada visor. Let's go. Gila mandang ni. Ini tak yang sampai okey je. Ui, hai. Kita orang dah sampai Tifen. Kita tengok waterfall dulu. Tak tahu yang. Ada sana. Here we are. Tifen waterfall. Dia katanya, oh, sebelah ni railway. Sedap ni kalau gelosok kat sini. Alamak, sayang lah aku tak boleh mandi. Tak ada orang mandi lah. Kuda pun ada. Bosok gila tu. Koi dia. Oh tak. Dekat sini korang boleh dapatkan souvenir juga. Gambar ke apa ke, wallet ke. Aiskrim, sotong ada. Kita orang jauh-jauh ke sini sebab nak tengok ni. Boleh, jom. Let's go. Alah, ramai ya. Wah. Jangan kau. Clear. Mantap. Okay. Tifen Old Town. Yang ada topi ya sini. Oh bukan, business unlimited money. Oh lama. Ya. Special big. Oh, RM1,000 juga bro. Abang, you want skeleton? Well, you can speak Malay. Video free and bring one photo for you. You want? Avatar, you want? No, we go first. Thank you. Apa khabar? Boleh lah. Yalah. Dia nyanyi lagu bahasa Melayu, aku terus ambil dua. Tak kena nyanyi lagu Awi. Makin ramai orang datang sini. Pada aku tempat ni macam terlampau biasa lah. Tak tahu kenapa boleh famous pula. Sebab diorang main ni je lah, lepas-lepaskan apa benda ni. Wah. Oh, diorang nak camping kat sini. Wah, you camping here? Yeah. Very nice. Member fly drone. Kau tu kat atas tu sangkut.
Tapi dah ada footage dia kan? Dah ada. Tadi tu. Tak, sebenarnya dia saja dia nak beli yang baru. Tak lah gila. Sebab pakai kalau remote. ada data okey. Tak ada masalah. Member. Ui, sayang siap. Tu kat atas tu. Kita minta tolong helang lah kejap lagi. Yang boleh naik ni. Kita cari Kalau helang. kat atas je lah. Member cik pasal lah. Drone hilang. Terbang drone atas gunung pun boleh sangkut. Sekarang aku nak naik atas gunung tu pula. Tak asal. Naik dari sini. Nasib baik ada access aku cari ini. Wow. Power siap kita. Wah. Tak kita terbang terus atas ni jap. Dia orang patut kena naik sini ya join. Ya dok. Gila. Gila apa? Memang lama. Wah, nampak satu dunia kot. Oh cap je lah cap. 100 meter je. Tahu. Ha. Gila tu masuk mana-mana je hutan ni. Misi menyelamat drone. Tapi ya Allah, Lawa tu cap. sayang ada orang tak ada kat sini. Sayangnya drone dah sangkut. Gila kau ke tengah bukit mana saat ni. Okey, patutnya dah dekat dah ni, dah dekat sangat. Pijak betul. Weh, gila tu. Kalau kau bagi aku ada ringan. Ha? Ya. Aku pun. Ya. Kau kena pijak akar tu baru kuat. Kan. Yang ni ada tu. Alhamdulillah cap. Alhamdulillah. Gila bahagia. Sini. Sini. Oi. Alhamdulillah. Baby I flip. Dalam hutan tu masuk. I flip. Tak ada benda lain ke kau nak pergi sah? Okay, let's go. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki halal. Apa jam? Kau berpeluh-peluh muka. Gila mat. Habis siap hutang orang. Okay, jom bismillah. Drone ni pasal. Tak boleh pasal nak belajar acap di Jepun. Gila kau. Jom. Sakit mat masuk lalang-lalang macam ni. Dekat 1 jam siap. Ya. Sakit ke tangan? Syukur Alhamdulillah ya Allah. Kami berdua selamat. Bukan kaleng-kaleng yuk. Masuk dalam ni. Bawah lagi serun. Ya Allah gila. Astagfirullahaladzim. Semua kuasa Allah. Allah yang selamatkan kami, jaga kami. Alhamdulillah syukur ya Allah. Let's go. Sambung perjalanan. Okay guys, kita dah sampai ke Juven Hall Street. Let's see. Apa yang ada kat sini? Actually kita orang daripada atas, so agak tak faham sikit lah. Mungkin daripada bawah baru nampak lah dia punya perkampungan. Tu dia perkampungan dia kat bawah tu. Juven. Semua jalan kaki. Santai-santai. Cari sunset. Okay, we park here. With this laupan, with this view, the nice view see. Juven. Akhirnya kami sampai di Juven. Juven ni yang menarik dia malam je sebab dia cantik. So, nanti aku share. Oh, sini pun ada baju-baju wildlife Taiwan tapi mahal lah sini. Wah. Oh, ni boleh cari ni souvenir. Nak cari hotel dulu. Korang dah sampai? Dah sampai? Mana hotel korang? Okay, Golden Cafe. Okay. Mango slush. Good luck, good luck. Nanti apa-apa je. Ya, boleh.
Hello, sudah mandi. Dah refresh semua. So melanjutkan perjalanan explore Yufan Old Town. Let's go. Mana budak-budak ni orang ni? Dekat sini okey sebab ada aircon. Mungkin kedai ni ada aircon, kedai ni ada aircon. So korang jalan sini walaupun tengah hari, dia okey, just nice. Tak panas. Sayang kat sini tak ada halal. Oh, untuk souvenir pun boleh kata murah kot kalau 50 je. 50 dah RM5, RM6 lah. Oh, gemuk ke? Wah. Aiskrim ni halal kat sini? Halal. Oh. Boleh lah korang makan. Cop kena libas sotong. Jelly-jelly semua ada. Sini leather pun ada juga tadi. Bag-bag leather, tali pinggang. I just want to record. Thank you. Wah, you see? Buah-buah dia. Dia dah keringkan dry sini. Ingat ke halal? Kita Zinfo Tank dekat sini. Cop. Saya bayar cop. Asal lah? Asal? Ayunya kamu. Dia. Lepas cari drone. Daripada kena bayar tiket jemput. Tak ada tak apa. Aku saja je lah duk. Itu dia. Oh, dah tak masa. Oh, dah nak ambil video hantar kat Zaki. Oh ya. Kita rasa original punya. Zaki. Oh, itu dia. Mix. Morning. Pukul 7. Tak ada orang kan? Masih tutup. Biasa kita nak cari tempat-tempat yang boleh di-explore. Awal pagi, kita orang berdua je kat sini. Golden Waterfall. Keliling dia. Golden Waterfall. Buat ni. Tiba-tiba batu kat sini. Pakcik tu ambil gambar tu kat atas batu. Batu dia pun pelik. Belakang tu batu cantiknya. Ya Allah. David Locker Fishing Center. Tengok budak ni. Laju je dia. Ini handphone. Dah, awak jalan depan. Burung kot yang Ni nak ke? guys, memang pelik batu-batu dia dekat sini. Nampak tu?
Nampak tak layer-layer dia? Dah berapa ribu tahun ni. Pasir buat tu yang. Ada pasir tapi dah keras. Wah, ai, pelik memang. Macam batu ke pasir dari Mareh Inilah yang tanya. Ini tanya. Pun ada orang. background belakang dulu. Especially in the morning. Kampung nelayan. Oh, ya cukup parking sini kot. Okay, kita orang dah nak gerak daripada Jovan Old Town pergi turun ke bawah untuk catch kita punya train Nak pergi mana balik Mat? ke Rui Fang. Oi, panas ni. Pakai batang boleh tak jalan. Jalan je lah kuning. Kita orang nak cari souvenir sebenarnya ni. Okay, kita nak cari keperluan untuk family. Lorong dia cantik. Kecil comel. Macam ada vibe-vibe Jepun macam tu. Blend with local. Orang jalan-jalan nak cari souvenir untuk family. Tapi kan kat sini kan dia punya time operation hour dia ada a bit different. Sebab dia buka kedai pukul 1 tengah hari dan dia tutup kedai pukul 7 petang. Sekarang ni waktu menunjukkan pukul 1 lebih. Diorang baru start buka-buka kedai. Baru start nak susun-susun macam tu. Memang lain sikit. Jadi kalau nak cari apa-apa kena cari waktu siang. Malam memang semua dah tutup, tinggal shopping mall je. Diorang urut pakai parang. Okay, korang yang nak travel ke Taiwan, korang kena tahu dekat area Taiwan ni susah nak cari makanan halal. Jadi prepare untuk bawa pack food. Kalau nak cover ke area Taipei, it's okay sebab ada few kedai halal dekat sana. Tapi kalau korang pergi outside daripada Taipei area, jadi perlukan pack food. Dan dekat airport kita ada satu je yang betul-betul halal dekat sini, iaitu kedai Middle East Halal Kitchen ni. Okay, so kalau korang yang nak travel tu untuk ke Taiwan, pergi prepare awal-awal lah ya.